So guys, korang dah boring pakai wired earphone? Inilah masanya untuk anda pakai wireless earphone. Tapi korang ni kedekut sikit, bajet tak banyak, cuma ada bajet bawah 100 saja. Tak apa, ini kami nak recommend pada anda 5 true wireless earbud terbaik bawah RM100 untuk tahun 2025. Jadi true wireless earbud yang pertama saya nak recommend ialah Sonic Gear Earpalm XP2. True wireless earbud ni korang dapat dengan harga dalam RM99. Apa kelebihan true wireless earbud ni ialah dia ada dongle. Usually wireless earbud ni dia connect via Bluetooth, tetapi yang ini korang ada dua option. Korang boleh guna dongle connection 2.4 GHz, di mana kalau korang nak buat main game, cocok kat korang punya device, boleh dapat very low latency. TWS seterusnya ialah Realme T200 Lite. Jadi true wireless earbud ni korang mendapatkan dengan harga dalam RM60. Jadi antara kelebihan untuk yang true wireless earbud ni ialah bateri dia cukup lama, dapat total dalam 48 jam, berserta dia ada multi-point connection, di mana korang boleh connect dua device serentak. Kalau korang ada smartphone dengan tablet, boleh connect dengan serentak. TWS seterusnya ialah Earfun Live, di mana ini korang mendapatkan harga dalam RM70. Jadi antara kelebihan dia ialah dia punya bateri kapasiti dia cukup kuat. Sekali penggunaan dapat dalam 11 jam, campur dengan charging case dapat tambahan 24 jam. Dan dia pun ada support app, di mana dalam app tu korang boleh adjust macam-macam, termasuklah dia punya equalizer. So korang ada ruang lagi untuk ubah dia punya sound quality. Seterusnya ialah QCY Buds ANC HT15. Jadi true wireless earbud ni feature dia cukup banyak. Ada active noise cancelling, ada transparency mode, ada support app yang korang boleh adjust macam-macam, dan dia pun ada support multi-point connection, korang boleh connect dua device serentak. Dan yang terakhir ialah Huawei FreeBuds SE4 ANC. Similar macam QCY tadi, dia ada active noise cancelling, ada transparency mode, ada app yang korang boleh adjust, ada multi-point connection, dan bateri untuk TWS daripada Huawei ni dia boleh bertahan lebih lama, maksimum 10 jam. Jadi macam guys, okey tak okey? Cun tak cun listing kita ni? Kalau korang ada listing korang, boleh share dekat komen di bawah. Jangan lupa untuk like, follow and subscribe soyacincau.com.